Dia tanya saya betul ke lelaki ni mati pucuk umur 40? Okey. Dia macam ni. Dia macam didengar. Saya kan buat rawatan berjenis semesta dekat klinik. So, apa yang saya perasan, couple-couple ni nak datang jumpa saya dekat klinik, dia ambil masa yang sangat lama. Tahu tak? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Okey, cuba korang buat calculation. You get married umur berapa? 25 kan? Kalau you tunggu 10 years, perempuannya sudah 35. 35 telur orang perempuan dah lemah. Telur tu dah quality. Cantik lampu kat belakang. Quality dia dah drop. So therefore bila you nak pregnant dia jadi susah. Itu nombor 1. Okay. So yang lelakinya you tunggu 10 tahun. By then umur you dah 35. Korang tahu tak? Yang statistik Malaysia tu yang mengatakan, kalau tak silap saya, 3 daripada 10 orang lelaki umur 40 tu dah mula mati pucuk. Dia bukannya terus lembik, dia ada grading dia, lembut, tak tahan, cepat pancuk awal, semua tu kira kategori mati pucuk lah. Okay. Dan statistik saya dekat klinik, katakanlah lelaki tu umur 35 tahun, dia tak boleh keras dekat klinik. Kan saya kata, saya bagi peluang kepada pasangan untuk membuat hubungan persetubuhan dekat dalam bilik treatment sebelum balik. Sebab that's the point of treatment. You come and see me to have sex. Betul tak? So, you have to have it first before you go back. So that you confident. Kenapa datang jumpa saya? Sebab awak takut dan awak tak confident. Okay. So itu target rawatan. So kalau dah boleh buat dekat bilik, so maksudnya insyaAllah bila boleh buat dekat rumah. So apa yang saya nampak, bila patient umur dia 35 tahun ke atas, suami dia dah tak keras. Faham tak? Tapi kalau suami tu umur bawah 30 ataupun bawah 35, chances untuk dia keras adalah tinggi. So apabila pasangan ni datang, katakan umur dia 40 years old, lelaki, so I akan cakap direct pada dia. I tanya dia, do you have early morning punya keras? So patient pun akan cakap dekat saya, yes, ada. Next question saya akan tanya, is it every day? And then dia kata, yes, every day. So kalau you umur 40 ke atas, early morning punya keras tu every day, that means you are good. Faham tak? Dan I know that this patient, this couple akan mampu bersetubuh dekat bilik. Katakan kalau dia tak mampu pun tak apa, it's because the husband is nervous. Tetapi jika you bagi saya jawapan, doktor, saya dah tak rasa dah pagi-pagi keras. This one you are in trouble, awak ada mati pucuk. Tanyalah diri awak sendiri. Tak kisah lagi umur 40 kah, umur 50 kah. Satu lagi orang cakap, doktor, umur saya sudah 50, isteri saya mengandung. Okey, dia kalau kita keras 1 minit pun, kalau boleh masuk dalam misui isteri dan pancut dekat dalam misui isteri, boleh mengandung. Okey, tapi tak semestinya punya keras tu bagus. Faham tak? Tolong faham konsep ni. Mati pucuk is not terus lembik, tak naik, tak. Dia macam sosis yang lembik, macam pisang yang lembik pun masih katakan kalau mampu masuk dalam misui isteri dan pancut dalam misui isteri, you boleh mengandungkan isteri you. Tetapi tetap mati pucuk. Mati pucuk ni banyak grade dia. Faham tak? So that's why I cakap dekat couple, jangan tunggu lama. Cepat datang buat rawatan. Sebab isteri telur sudah tak subur, suami dah ke arah mati pucuk. So, awak-awak yang nak datang jumpa saya ni, saya dah buat video untuk mati pucuk tu. Nak buat apa, ubat apa, semua saya dah terangkan. Korang pergi dekat Linktree, tekan and korang beli. Sebab ada explain. Yang tak ada mati pucuk ni pun, walaupun bini awak mengandung, umur awak 50 ke 60 kan. Tapi apa guna kalau 1 minit sahaja. Faham? Okay? So, comment thank you jika dengar konten ni sampai habis.